Dekat sekolah tadi, ramai kawan-kawan yang tak puas Opa. Diorang bawa bekal. Tergugat Iman Ipin. Tak ada. Habis kau minum tak? Tak. Upin tengok je. Iman Upin kuat. Tak apa. Diorang semua tak biasa lagi. Lainlah cucu Opa. Kan dah pernah puasa. Habis tu Cikgu Jasmine tu dah besar pun tak puasa. Kenapa Opa? Ish, mana korang tahu ni? Ipin nampak lah Opa. Hai Mak. Aku terlupa nak bawa karo balik. Tertinggal dalam meja. Ish kau ni. Cuba pergi ambil. Nasib baik aku tak lupa Kak Ros. Sedapnya bau. Sabar Ipin, sabar. Puasa. Masa tu kan Opa, Tuhan saja yang tahu. Kau fikirlah. Batal puasa kau nanti. Kenapa Opa? Cikgu Jasmine mesti ada sebab dia tak puasa. Kau tanyalah Kak Ros kau. Bukan Cikgu Jasmine tak nak puasa. Dia tak boleh puasa. Kenapa? Itulah. Perempuan ni lain sikit. Kita orang ni istimewa. Istimewa? Tuhan sayang lebih. Sayang lebih? Kak Ros temberangnya. Ish, betul lah. Bulan puasa mana boleh tipu? Tapi kan Kak Ros. Dah. Pergi main. Betul tu Kak Ros. Jom kita main. Jangan lupa, petang nanti hantar makanan. Tengok Upin. Opa. Upin. Aduh. Jangan ambil. Esok. எப்போ பார்த்தாலும் விளையாண்டுக்கிட்டே தான் இருப்பானுங்க. ஏமாத்தி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. Esok. Nah, hantar ni ke rumah Tok Dalang. Buat apa? Cukup ke makanan? Opa masak banyak ke? Cukup. Bulan puasa ni eloklah bersedekah. Ini kan adat kita. Yelah Opa. Dah, cepat pergi. Nanti lambat nak berbuka. Ish, beratnya. Jangan lupa bawa bekas tu balik. Assalamualaikum. Atuk. Waalaikumsalam. Kau orang nak apa ni? Ni tu Opa bagi makanan untuk buka puasa. Betul tu. Sedap ni. Terima kasih ya. Tu. Opa pesan bawa balik bekas tu. Yalah. Nah. Ringan ni tu. Dah ada tu pun cukup bagus. Dah, pergi balik. Nanti lambat pula kau buka puasa. Nah, kau bawa lah Ipin. Opa. Nah. Kosong je. Ish. Ayam goreng. Ini lauk aku tadi.